Kali saya nak sentuh berkaitan dengan apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang dalam Dewan. Ada perkara-perkara yang tidak boleh kita bincang di sini, NDA. Tapi kalau dalam caucus, maka sudah tentu pihak pembangkang akan memberikan cadangan-cadangan, pandangan kami apabila ianya dibawa dalam jawatan yang kita sama-sama boleh bincangkan bersama. Baik itu saya mohon kalau boleh perkara ini diambil kira. Dalam rundingan, bagi ketulusan dalam rundingan dengan pihak Amerika Syarikat tadi yang berhormat Larut ada dengan beberapa yang berhormat lain ada menyebutkan cadangan supaya kita lebih inklusif, dan pada masa yang sama saya menerima baik cadangan dan idea yang dikemukakan khususnya dengan penubuhan satu caucus parlimen dengan keanggotaan terdiri daripada kedua-dua pihak penyokong kerajaan dan juga pembangkang. Waktu kita berbahas tentang tarif ini, pada waktu itu telah dipersetujui penubuhan satu caucus yang dinamakan Caucus Parlimen mengenai pengenaan tarif timbal balas ke atas Malaysia oleh Amerika Syarikat. Surat bertarikh 16 Mei 2025 dan dimaklumkan dalam surat ini pengurusi caucus adalah Yang Berhormat Pai Besar sedang menjadinya Dipertua sekarang, dan saya merupakan salah satu ahli mewakili pembangkang, dan tujuan caucus ini adalah untuk kita beri pandangan. Sekarang ini di luar sana rakyat tertanya-tanya kenapa sekarang baru kami nak bagi pandangan. Saya nak jelaskan kepada rakyat Malaysia di luar sana, walaupun surat ini sampai pada Ketua Pembangkang pada 16 Mei, kita dah diberikan nama-nama untuk dimasukkan dalam caucus ini, kami tidak pernah dipanggil bermesyuarat sekali pun. Tidak ada ruang untuk kami beri pandangan. Ini bukan benda kecil. Ini kerajaan tak boleh menganggap benda yang kecil. Yang Dipertua sendiri berada di situ. Kita, kalau keluar rekod esok-esok, saya nak rekodkan di sini bahawa memang ada panggilan kepada pembangkang untuk masuk dalam caucus tetapi tidak pernah bermesyuarat. Itu mesti direkodkan dalam parlimen. Apakah ini kerajaan yang kata kerajaan inklusif yang mengambil pandangan pembangkang? Pada rakyat Malaysia kena faham, kami walaupun dikatakan ada satu caucus tidak pernah dipanggil bermesyuarat. Dan kita tengok dokumen ini apabila kerajaan keluarkan dokumen tersebut. Perjanjian ini perjanjian negara. Ini bukan perjanjian di antara pihak Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional Barisan Nasional. Saya harap sebagai seorang ahli parliamentarian, saya harap ahli-ahli kita boleh mengambil sikap bahawa apabila ada isu-isu berkenaan dengan hubungan kita dengan luar negara, kita boleh ambil pendekatan yang lebih bipartisan. Okey, ini saya nak minta Timbalan Menteri. Itu saya sebut tadi. Surat caucus 16 Mei, ini kepentingan negara, kepentingan anak cucu kita. Kenapa kami tidak pernah dipanggil untuk berbincang sekalipun? Ini Timbalan Menteri tak jawab. Betul, jangan main kata seolah-olah ini penting untuk negara dan kami pandang benda ini tak penting. Kami tahu benda ini penting, tetapi kami langsung tidak